Hampir semua orang nak beli phone dengan harga yang paling murah. Sebab tu diorang akan ambil China Set, China ROM. Tapi sebenarnya korang kena tahu juga, phone China Set ni ada kelebihan dan kekurangan. Update lagi cepat, features lagi cepat korang dapat. Yalah, untuk pasaran domestik dia mesti dah dilebihkan China Set dulu sebelum global. Harga murah tapi spek memang tak murah. Lagi power daripada global set. Hardware power. Contoh hardware, kadang-kadang bateri lagi besar daripada global set punya. Charger lagi besar watt dia. Macam-macam. Kalau korang dah pernah explore phone China Set, China ROM ni, memang korang akan terbeliak mata. Kenapa phone yang ni aku pakai, yang ni okey lah, normal je. Tapi dekat China, bentuk sama, design sama, tapi spek lain macam upgrade. Untuk gamers, biasa tak korang tengok phone ada refresh rate sampai 165, 144, 120. Tapi korang tengok, bila aku main game 60Hz je dapat lock. Sebenarnya kalau phone China Set, China ROM, korang dapat hentak Hz yang paling tinggi. Tapi global ROM biasanya memang akan lock dekat 60 saja. Warna memang banyak gila. Warna, package, kadang-kadang jajan yang pelik-pelik. Contoh kalau dulu korang pernah tengok, ada Xiaomi kot, tak silap aku, collab dengan Babe lah, Poco dengan Genshin Impact lah. Jadi yang pelik-pelik ni kebanyakannya ada dengan Strawberry ada, kebanyakannya hanyalah untuk pasaran China saja, bukan global. Macam dah Steam nak beli, sabar dulu. Aku ceritakan pada korang kelemahan China Set ni. Charger dia 2 pin tajam. Siapa tak pernah tengok, aku tunjuk dekat sini sekarang. Tapi benda ni tak ada masalah pun, sebab zaman sekarang ni pun kita dah banyak pakai charger third party. Ataupun kau boleh je beli adapter universal untuk sambung dengan charger. Android Auto kebanyakannya tak support. Android Auto tahu tak? Yang kalau katakan phone korang nak connect dengan kereta-kereta korang, kereta-kereta latest lah. Jadi Android Auto ni untuk China Set kebanyakan, tapi tak semua, memang tak support. Tapi day by day mungkin lama-lama akan update. Wear OS smartwatch kebanyakannya tak support juga. Ini yang paling banyak isu. 5G kurang pick up sikit dekat Malaysia sebab dia pakai SA 5G. Tapi buat masa sekarang ni, U-Mobile dengan Yes dah mula gunakan SA 5G ni. Untuk telco lain tu akan datang kot. Jadi maksudnya kalau korang pakai China Set, China ROM, dua telco ni mungkin korang boleh gunakan untuk melancarkan phone. Warranty kalau phone China Set ni adalah pada seller. Memang orang kata, takkan tak boleh kau hantar ke center? Boleh. Tapi bukan center Malaysia, kau kena hantar ke China balik. Dah kalau katakan kau nak hantar China, kos masa yang kau tak kenal orang, so kau kenalah berurusan dengan seller yang boleh jaga kau dengan baik. Kalau beli global tak payah pening kepala kan. Itulah, siapa suruh nak beli China Set. Tapi inilah dia kelemahan yang korang kena tahu. Ini aku nak tambah sikit. Ada yang cakap, unlock bootloader, flash global ROM. Benda ni beberapa tahun lepas tak ada masalah. Tapi kepada siapa yang kaki buat benda unlock bootloader ni, root or something, korang perasan tak baru-baru ni, semenjak ni macam dah tak boleh nak flash kan? Dia macam dah block. Kelebihan kekurangan aku dah cerita. Jadi apa pendapat korang? Baik beli handphone global set ataupun China Set?